Ni pengetua, hari ni kita ada acara ke apa ni? Hari ini majlis penyampaian watikah pemimpin pelajar TMO 202 ni. Ni. Ya. Dia belakang dia tu. Mak. Baik bawah. Majlis hari ini nampaknya disusun diatur dengan baik. Kita hanya menunggu berasmi sahaja. Dalam 10 minit lagi mungkin sampai. Jadi terima kasih kepada semua cikgu yang telah memainkan peranan, merancang, membuat latihan rehearsal hari ini untuk memastikan perjalanan program hari ini berjalan lancar. Terima kasih. Okey, sama-sama. Ingat cerita cikgu berlumba-lumba cari baju? Baju Baju koprat. koprat. Okey. Itu semangat kerjasama dan kebersamaan yang begitu padulah dari kalangan warga TMO. Memang terbaiklah. Hari ini kita selaraskan tema untuk pemakaian guru-guru baju koprat putih dan kalau guru perempuan bertudung royal blue. Ni tudung Raja Blue lah tu. Royal blue ataupun navy blue. Okey, comel. Terima kasih ya. Oh, okey. Ni aku nak baju ni. Baru beli ke lama dah ni? Baju ni orang beri nasib baik lah. Hidup tak ada dek ni. Aku dengar cerita Laura. Kita kecewa lah. Ha. Ni kameraman tak beli malas. Kalau tidak penuh. Kau duduk jeli tak ada. Apa pakai baju gini? Tak ada. Baru masuk alam baru. Ini dia panggil tidak ada ke apa? Kesamaan. Ha? Kelak. Okey, kita ada kelak. Kampung kita. Bere. Ini ya saya masuk kaget. Kalau saya baca ini senang gambar sini. MC baru ni. Lapis TMO. Ni berapa hebat weh? Saya Nurman Sarah Awani, sebagai Muhammad Saili, sebagai setiausaha pelajar tingkat 6 SMK TM1. Untuk watikah pelatihan untuk memimpin TMO. Saya setiausaha pelajar tingkat 6. Saya Muhammad Aiman Rizalman bin Muhammad Rosdi. Saya sebagai bendahari tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 1.
ataupun TMO. okey. Ahmad Nazir Syarif bin Ahmad Islimi sebagai pengerusi Persatuan Perwakilan Tingkatan 6 TMO. Okey. Ini kita akan menerima watikan pelantikan dari Tuan Lokman dari PPD Tanah Merah. Saya ada rasa keluar bagi tim balik PTD SMK TM1 Ya. ataupun TMO. Ya, ya. Okey. Okey, tahniah. Baju mana baju? Ada di baju, warna putih tadi. Saudi janganlah bangkok. Okey, comel. Baju ni diluluskan. Putih Yang ni kena beli lain kali ya. Memang nak beli. Ha, ni lulus. Ni lulus. Kemah molek. Haikal. Saya Muhammad Haikal bin Johan. Saya sebagai wakil ketua kelas Tingkatan 6 TMO. Nama saya Ain Sebalkish Di muka pun. dan saya menerima watikan pelantikan penolong ketua pengawas pada tahun 2026 dekat Dewan Ahli Tinggi Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 1 atau lebih dikenali sebagai TM. Baju lama kau baru beli ni? Dia baru beli. Mana? Baru beli juga? Dah. Ya. Lama juga? Baru beli? Wah, alhamdulillah. Lama dah? Ni baru beli? Takut kita mohon lah. Ni baru beli juga? Ah, comel Royal Blue. Macam mana ni Nama pelakon? saya Siti Aisyah Alisha binti Hilmi. Hari ini saya akan terima watikan pelantikan bagi jawatan setiausaha. Okey, terima kasih. Okey, ni tiket tenah. Tenah. Alamak. Ini TV. Macam Ustaz?
menengah tanah merah jadi kebanggaan kami. Di situ tempat kami semua mencari hiburan berarti. Bila masa depan yang mencabar, kita harus berusaha, bekerja sama, berpadu tenaga demi nusa dan bangsa. Peraturan sekolah mestilah dipatuhi, guru harus dihormati. Wisma Jaya itu pegangan kita, bersama kita hayati. Pada Yang Maha Kuasa dipohonkan nama serta petunjuk. Selamatkanlah sekolah kami, selamatkanlah sekolah kami, moga damai abadi. Damai abadi. Kelangsungan majlis diteruskan lagi dengan ucapan aduan daripada penutur IMO. Untuk itu, majlis menjemput dan mempersilakan yang bersaha Encik Muhammad Rizal bin Al-Banggar untuk menyampaikan ucapan aduan. Dipersilakan. Ini baru tu. Nun nipu. Baju apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cikgu Siti Nurzila binti Nur yang berusaha PKKO, Cikgu Muhammad Segani bin Abdullah yang berusaha, sahabat-sahabat pertukanan yang ada di atas, yang dihormati penyelenggara program Cikgu Siti Syazana binti Cik Hamid, yang dihormati para JT yang bertugas dan yang merancang serta melaksanakan program pada hari ini, yang dihormati juga kepada sahabat-sahabat guru saya yang berada di hadapan saya pada hari ini. Saya tengok penuh dengan cahaya warna putih dan biru, dan ada warna-warna lain yang dipakai oleh pelajar tingkatan 6 kalau tak silap saya belajar tu dah duduk tu. Dan yang dikasihi anak-anak pelajar, terutama pemimpin-pemimpin pelajar yang kami rancang khas majlis pada hari ini, iaitu majlis penyampaian watikah pelantikan pemimpin pelajar 2026 kepada anak-anak sekalian. Dan sebelum masuk Baju lama ke baju baru ni? Kayak lawak kipnya malah dah. Kayak kipnya. Mana ni? Baju kaya. Kami begitu yakin yang PKKO akan menjalankan yang terbaik daripada Cikgu apa tu ni? Habis dah ni ke? Ahli ada. Masih dia awak tengok kesadaran. Nampak, ni nampak juga. Masih dia awak tengok. Menteri ya. Suasana. Dan sekiranya awak berjaya menguasai, saya tak percaya awak MPP mana dalam kelas dah. Katakan awak kedua kelas. Kalau awak boleh menguasai 90% kedua kelas awak, bermaksud awak seorang pemimpin yang hebat. Kita tak boleh nak letak 100% kepimpinan, sebab manusia ni berbeza. Tapi asalkan awak mampu untuk menguasai kepimpinan yang betul, bukan syok sendiri, bukannya awak rasa awak betul tapi awak
betul ikut peraturan yang sebenar, kalau awak sudah boleh menguasai 90%, walaupun saya pemimpin sekolah ni, tapi saya masih belajar. Saya tetap memerlukan Tok Guru. Dan Tok Guru bagi seorang pemimpin yang ada di mana-mana. Maka saya hari ini, saya mesti bergurukan dengan Tuhan dan Tuhan. Sebab awak tahu seseorang iaitu yang dilantik sebagai SIP lah. Ada. Dia mesti seorang pengetua yang berpengalaman. Dia mesti seorang pengetua yang hebat. Dia mesti seorang pengetua yang hebat dalam kalangan pengetua, sebab dia hanya ada 2 orang sahaja ke satu kelas. Dan untuk pengetahuan pelajar dan untuk pengetahuan cikgu, Haji Lokman merupakan bekas pengetua TMO. Mempersilakan yang berusaha Encik Lokman bin Ibrahim, Pegawai SIP Plus, Sektor Pengurusan Sekolah, PDP Pengurusan untuk Pengurusan Mendahului senarai dipersilakan Ahmad Nazir Yushairil bin Ahmad Yushrimi dari tingkatan 6 atas Sains Sukan selaku pengerusi perwakilan tingkatan 6. Aidil Akasyah bin Abdullah dari tingkatan 6 atas Sains Sukan selaku naib pengerusi perwakilan tingkatan 6. Nur Maisara Awanis binti Muhammad Suhaili dari tingkatan 6 atas Sains Sukan selaku setiausaha perwakilan tingkatan 6. Muhammad Aiman Rizalman bin Muhammad Rosdi dari tingkatan 6 atas Seni Visual selaku bendahari perwakilan tingkatan 6. Muhammad Haikal bin Johan dari tingkatan 6 atas Seni Visual selaku wakil ketua tingkatan 6. Muhammad Alif Daniel bin Muhammad Nizaimi dari tingkatan 5 Al-Ghazali selaku ketua pengawas dan wakil ketua Kelab dan Persatuan Sekolah dari Kelab Kebudayaan. Aizul Balkish binti Zulhisham dari tingkatan 5 Al-Biruni selaku penolong ketua pengawas. Siti Ansyah Alisha binti Hilmi dari tingkatan 5 Al-Biruni selaku setiausaha pengawas. Nik Muhammad Nu'man bin Nik Muhammad Naim dari tingkatan 5 Al-Farabi selaku bendahari pengawas dan wakil ketua Rumah Sukan dari Rumah Sukan Kenyalang. Anis Farhana binti Muhammad dari tingkatan 5 Al-Biruni selaku ketua Biro Disiplin.
Muhammad Alif Ikhwan bin Muhammad Rostam 5 Al-Ghazali selaku Ketua Biro Kerohanian. Nurin Ridwana binti Muhammad Ridwan dari tingkatan 5 Farabi, Ketua Biro Tugas Khas dan Pengerusi Aspuri. Nur Alia Kumaira binti Muhammad Azmi dari 5 Al-Ghazali selaku Ketua Biro Penerangan. Muhammad Syafiq Izani bin Muhammad Syukri dari 4 Al-Farabi selaku Pengerusi Pembimbing Rakan Sebaya. Muhammad Hafizuddin bin Rozaidi dari tingkatan 5 Ghazali selaku Pengerusi Pengawas Pusat Sumber dan Pengerusi Aspura. Nur Halinawati binti Muhammad Hatta dari tingkatan 5 Al-Idrisi selaku Ketua Pengawas SPBT. Nur Jasmina Batrisha binti Muhammad Azli dari tingkatan 5 Al-Farabi selaku Ahli Lembaga Koperasi. Muhammad Muaz Mirza bin Sabri dari tingkatan 1 KAA, Wakil Ketua tingkatan 1. Muhammad Akif Aiman bin Muhammad Syahrul Syam 2 UMK, Wakil Ketua tingkatan 2. Muhammad Iskandar bin Rusmaishan dari 3 UIA selaku Wakil Ketua tingkatan 3. Aishdianur Rahman bin Muhammad Ridwan dari tingkatan 4 Al-Farabi selaku Wakil Ketua tingkatan 4. Muhammad Razif Farazi bin Hairi dari tingkatan 5 Al-Biruni, Wakil Ketua tingkatan 5. Okey. Nur Ain Syamimi Miraza dari tingkatan 5 Al-Biruni selaku Wakil Ketua Unit Beruniform Sekolah dari Unit Kadet Polis Wanita. Okey, beres. Muhammad Haziq bin Hassan dari tingkatan 5 Al-Idrisi selaku Wakil Ketua Kelab dan Permainan Sekolah dari Kelab Olahraga. Okey. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Encik Lokman bin Ibrahim atas penyampaian watikah sebentar tadi. Akan melekatkan diri dengan segala ilmu dan kemahiran yang diperlukan selaku seorang pemimpin seterusnya menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan dengan sebaik mungkin demi kesenangan diri serta kegembiraan sekolah. Terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Muhammad Ali Daniel bin Muhammad Izaimi atas bacaan ikrar itu tadi. Semoga terima kasih Tuan Pengetua.